Munafik. Itu je saya boleh cakap. Kurang hajar dia ni. Akad yang Hilang adalah sebuah filem drama terbaru daripada Astro Shaw. Saya terkejut tau bila saya dapat tahu yang Astro Shaw nak keluarkan cerita sebegini pada awal tahun. So filem ni dia mengisahkan tentang satu couple ni, diorang nak kahwin. Tapi bila diorang dah sampai ke wali hakim, tiba-tiba wali hakim tu sendiri cakap yang perkahwinan ibu bapa pihak perempuan ni tak sah. So dari situlah diorang cuba untuk menyelesaikan masalah ni supaya diorang dua boleh juga kahwin pada akhirnya. So itulah basically premis filem ni lah. Wow, susah saya nak katakan sebenarnya. Dia bukan tak best tau. Dia adalah satu filem yang, yalah, sebab kalau kita tengok rata-rata filem keluaran awal tahun ni tidaklah berapa sangat tau. Tapi filem ni dia terkecuali. Cuma ada satu je masalah. Best tak filem ni? Bagi saya best. Dia ada satu jalan cerita yang filem drama. Tapi kali ni bukanlah kahwin paksa ataupun yang si miskin nak kahwin dengan yang si kaya ataupun pilot ke apa benda ke tak. Filem ni dia mengangkat satu tema yang sangat-sangat kuat yang mungkin orang sekarang terlepas pandang, iaitu nikah fasid. Okey, untuk mana yang korang tak tahu, seperti saya pun baru tahu, nikah fasid adalah nikah ataupun perkahwinan yang dilangsungkan tetapi tidak memenuhi rukun dan syarat sah menurut hukum syarak, sekaligus memberi implikasi besar kepada status perkahwinan dan anak-anak yang terlibat. So itu apa yang jadi dalam filem ni tau, the konflik. Selain daripada tu, dia juga mengangkat dua isu yang sekarang ni sangat-sangat besar dekat Malaysia tau. Yang ni memang well known lah, iaitu yang pertama sekali cyberbully dan yang kedua adalah gangguan seksual. Bagus script writer untuk filem ni, dia angkat tema-tema ni ke layar perak tau. Nikah fasid ni yang selalu orang sangat terlepas pandang. Kadang-kadang pun kita fikir macam, nikah kita ni dah sah apa semua. Tiba-tiba bila turn anak kita nak kahwin pula, wali kata yang nikah ibu bapa dia tak sah. So, macam, tak gunanya aku. Adakah aku buat perkara yang haram selama ni? Adakah aku berzina? Adakah aku... Ya, semua persoalan tu akan berada di fikiran korang. Dan itulah apa yang filem ni dicuba naikkan. Pelakon-pelakon dalam filem ni hebat. Mira Filzah kita tak boleh deny. Lakonan dia dalam berdrama ni, dalam menitiskan air mata, kita dapat rasa yang dia ni kadang-kadang muka reaksi dia tu nampak yang dah penat, lelah, dah give up nak hadap benda ni, tapi kena juga semata-mata nak bersama dengan orang yang dia sayang tau. Syahrul Izani. Yang ni last kali saya tengok dia adalah dalam Kami The Movie untuk filem. Kali ni dia kembali ke layar perak dan kedua-dua orang ni, Syahrul Izani dengan Mira Filzah ni, such a good cocok. Maksudnya dua-dua tu manis, cute, comel, satu pasangan yang sepatutnya tidak ada halangan sebegini. Kemudian kita ada Sherry Merlis, Idan Eden. Dia akan menjadi satu figura pelakon yang boleh sama taraf dengan Amirul Effendi ataupun Bron Palare. Dia punya watak tu, it's so childish, budak-budak sekolah menengah. Tetapi bila dia marah tu, ya Allah, nampak kedewasaan dia tu dan juga marah-marah betul lah dia. Ada satu scene tu lah yang saya sangat-sangat suka. Tiba-tiba dia keluarkan benda tu, so macam ni dah marah tahap gaban ni. Lepas tu ni lah watak dia, dilakonkan oleh Aliza Shadan. Watak dia munafik. Itu je saya boleh cakap. Kurang hajar dia ni. Bila tak ada masalah, puji melambung. Masalah muncul je, dia tukar 180. Talam dua muka. So apa lagi yang saya tak sentuh? Sinematografi dia cantik. Yang ni yang saya secara jujurnya, saya boleh hanya bagi filem ni sebanyak 6/10. Agak rendah kan? Dah cantik dah cerita ni, dah bagus, tapi dia punya vibes tu bukan skala wayang. Tak tahu dah, korang kena tengok filem ni baru korang faham maksud saya. Dia tidak rasa kewayangan itu. Kalau nak kata mungkin sebab filem ni di filem drama, so tu tak rasa sangat. Tak juga, sebab kita boleh ambil filem-filem yang lama macam Legenda Budak Setan, Ombak Rindu, Istanbul Aku Datang, semuanya ada itu yang lama-lama. Tapi kalau kita ambil yang baru, Abah Sayang Kemai, filem tu dari segi visual, dari segi pergerakan, dari segi audio, dari segi warna, rasa yang cerita tu layak untuk berada di pawagam. Cerita ni tak, walaupun dengan banyaknya yang saya suka pasal filem ni, tapi tak tahu kenapa sangat-sangat saya rasa yang Astro original boleh kot. Saya tak tahu kenapa. Saya tak
tahu kenapa benda tu. Apa masalah dia pun saya tak tahu. So itulah dia saya punya review dan rating untuk filem Akad Yang Hilang. Dia adalah satu filem yang bagus, yang hebat, tapi saya tak tahu kenapa dia tak layak di Pawagam. Saya tak tahu. So kalau korang nak faham apa maksud saya yang saya tak tahu ni, korang boleh saksikan di Pawagam. Dah ditayangkan pun sekarang. Support lokal kita, maksudnya support yang betul-betul bagus. Apa pun guys, dia adalah penonton yang setia. Terima kasih.